Korang cuba teka Luke nak bela apa. Luke nak bela ular weh. Snake. Tapi bukan snake besar-besar. Snake yang kecil tu. Apa nama? Corn snake. Korang bayar rambut Luke ni. Aduh. Pendek sangat nak masuk uni dah kan. Lepas tu, you guys know my mom reaction. Kau jangan nak buat rumah ni macam zoo. Sebab Luke ada hamster. Lepas tu aku nak beli ular pula. Sudahnya hamster tu jadi makanan ular nanti. Tak adalah. Corn snake tu kecil je. Memang kecil. Nanti korang tengoklah. Jomlah kita pergi. Ni besar. Ini gecko. Yang ni mix snake. Cantik. Tada! So Luke namakan dia Kage. Kage tu dalam bahasa Jepun bayang-bayang. Sebab kali dia kalau kelabu kan. Comel. So Kage ni baby lagi. So dia akan besar, dia boleh besar lagi. Dia tak ada bisa. Best. Jinak je. Nampak ada peluk tangan, jari. Comel. Okay, korang follow lagi. Korang follow Luke. Lepas tu nanti Luke akan update pasal Kage. Kage si ular.